bilakah bermulanya takbir intiqalat atau takbir pemindahan? Bagus soalan ni. Saya nak supaya tuan-tuan dengar pada soalan ni dan imam-imam juga dengar. Takbir intiqalat ialah takbir atau al-intiqal ini takbir pemindahan masa kita pindah. Masa kita mula tu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu bukan. Itu takbiratul ihram. Takbir perpindahan ini takbir masa kita nak pindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Semasa kita berdiri, kita nak rokok, maka ketika itu kita takbir. Semasa kita berdiri, kita nak sujud, ketika itu kita takbir. Takbir itu dinamakan dengan takbir intiqal atau intiqalat. Di dalam hadis yang Nabi SAW, sahabat cerita tentang hadis Abu Hurairah, cerita lain selainnya mencerita bahawasanya Nabi SAW ini apabila dia takbir, dia akan takbir ketika summa yukabbiru hina yarka. Kemudian dia akan takbir ketika dia rokok. Summa yaqul Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'. Kemudian dia menyatakan Sami Allahu liman hamidah ketika dia angkat. Kemudian summa yukabbir hina yahwi. Kemudian dia bertakbir ketika dia turun. Summa yukabbir hina yarfa' ra'sahu. Kemudian dia bertakbir ketika dia angkat kepalanya. Dengar. Maka adalah salah bagi imam dan juga makmum jika dia ketika dia berdiri, sebelum dia bergerak, dia dah takbir Allahu Akbar, baru dia turun rokok. Salah. Kerana takbir itu hanya berlaku ketika pergerakan, bukan sebelum pergerakan. Juga salah sebahagian imam yang dia hanya takbir ketika dia dah sampai kepada rukun yang berikutnya. Umpamanya, ketika dia berdiri, dia tak takbir. Bila dia sampai, dah sujud dah, Allahu Akbar, setelah dahi dia menyentuh tempat sujud. Dan ini sering berlaku. Sepakat empat mazhab, salah. Dan tidak mendapat pahala takbir. Kerana dia takbir bukan pada tempatnya. Kerana masa berdiri, bukan tempatnya takbir. Masa berdiri, takbir dia Allahu Akbar, betul. Tempatnya baca Fatihah, lagi baca surah. Dia tambah satu lagi, Allahu Akbar, angkat tangan. Artinya dia takbir bukan pada tempatnya. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad, dia menyatakan, jika sengaja, pasal takbir intiqal di kalangan mereka wajib, dalam mazhab mereka wajib, jika sengaja batal. Jumhur tak kalah kata batal. Jumhur kata tak mendapat pahala. Ramai imam, masa dia sujud, sampai dah dia duduk, dah sujud dah, Allahu Akbar, dia dah sampai dah. Bukan ketika dia sampai. Hina yarfa'. Hina yahwi. Hina yarfa'u ra'sahu. Hina yarka'. Ketika mana? Ketika mana? Tuan-tuan faham maksudnya? Jadi bukan Allahu Akbar. Dah bangkit dah. Kemudian wa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'. Ketika diangkat. Sami Allahu liman hamidah, bergerak. Bila sampai sana, barulah kita jawab Rabbana walakal hamd. Jika tak, kita mendatangkan takbir bukan pada tempatnya. Maksudnya, sama ada kita takbir ketika kita dah rokok, atau kita takbir ketika kita dah sujud, ataupun kita takbir ketika kita telah duduk i'tidal, ataupun ketika kita iftirash. Julus. Antara dua sujud. Salah.
Hina, ketika mana? Bila dia bergerak, ketika itu dia takbir. Dia start bergerak, dia takbir. Allahu Akbar, sampai tu habis. Tapi kalau dia bergerak, dia tak takbir, sampai ke tu, Allahu Akbar, nak bagi makmum ikut. Salah. Ini salah. Di dalam jumhur, dia tak mendapat pahala. Dia mukhalafah dengan sunnah. Dalam qauli mazhab Ahmad, jika disengaja, dalam mazhab Ahmad dia kata jika sengaja batal, jika tak sengaja kena sujud sahwi. Tapi taklah, saya rasa tidaklah. Hatta Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia tidaklah bersetuju dengan qaul tu. Dia kata beratlah qaul tu. Tapi artinya mukhalafah. Bercanggah dengan imam. Satu lagi ialah salat jemaah. Sikitlah ada sampai saat ni ada soalan tentang dah takbir ni. Bagi imam takbir Allahu Akbar, imam takbiratul ihram, baru kita takbir. Kalau kita takbir serentak dengan imam, sepakat empat mazhab tidak pakai takbir. Hendaklah kita selepas imam. Tidak, takbir itu tidak dikira. Bagi imam takbir Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Tapi bukan tengok imam Allahu Akbar serentak kita dengan imam, dan bagi imam pergi dulu. Jika tidak, takbir kita tidak sah dalam masalah. Salam, hendaklah imam memberi salam dulu, baru kita memberi salam. Cumanya bagi salam itu kalau dia mendahului imam, jumhur para ulama salatnya tetap sah lah. Tapi dia menyanggahi sunnah. Semuanya hendaklah imam mendahulukannya. Tapi kalau dia takbir ihram sebelum imam, serentak dengan imam, tak terpakai takbir. Tidak terpakai takbir. Kadang-kadang orang dia kalut, terutama yang mari masa rokok, masa tu imam duduk rokok. Dia mari kalau sempat, Allahu Akbar. Itu takbir untuk ihram. Allahu Akbar. Kemudian dia ikut imam rokok. Walaupun asalnya Allahu Akbar, takbir untuk ihram. Allahu Akbar satu lagi untuk dia rokok. Kalau dia pakai satu saja tapi dia telah penuhi takbir untuk ihram, maka sah untuk dia rakaat itu. Kalau ketika dia turun, imam angkat, tidak mendapat rakaat. Dia tak dikira rakaat berkenaan untuk dia. Berikutnya ialah, imam, kalau dia dengar dia rokok, boleh tak dia dengar ramai orang duk berjalan lagi, dia melewatkan sedikit rokoknya, semasa masa dia rokok, nak membolehkan makmum hadir. Ataupun dia rasa kalau dia lambat sikit, makmum bolehlah menyertai dia pada rakaat yang berkenaan. Maka di dalam mazhab Imam Ahmad, hatta dalam Syafi'i, di qauli bin Baz, Saimin, dia dah digalakkan untuk dia tunggu sekejap jika dia boleh menunggu makmum, dengan kadar yang tidak begitu membebankan. Dia boleh tunggu. Kalau dia tunggu misalnya 3-5 saat, 10 saat supaya makmum dia masuk, terutama apabila dia dengar banyak pergerakan, maka ia boleh melakukan hal yang demikian. Bahkan mereka menyebut istihbab, disukai untuk dia menunggu makmum. Wallahu ta'ala.